Peminat keropok leko, jangan lupa untuk datang ke Leko Leko. Kali ini saya ke kios mereka yang terletak di Sunway Pyramid. Ada minuman shakes juga yang ditawarkan di sini. Dan banyak juga menu yang ditawarkan. Tapi of course lah, bila kita datang Leko Leko, kenalah order keropok leko. Boleh selectkan sekali dengan menu dessert. Ada coconut shake, mango shake dan banyak lagi. Selain itu, saya juga tertarik dengan sos-sos yang ditawarkan di sini. Ditawarkan dalam botol juga. Nak yang on the go boleh beli yang ini. Uniknya di sini, keropok lekonya dimasak secara fresh, panas-panas. Dan semua hidangan daripada Leko Leko adalah halal ya. Okey, yang ini pineapple shake. Sedap, ada buah pineapple di dalamnya. Okey, saya nak cuba 3 sos ini. First bersama dengan Leko Traditional. Besar juga saiz dia ya. Untuk sos dia ni, kalau nak dapatkan kena add on RM4.90. Yang ini adalah nachos cheese. Not bad. Dan yang ini adalah smoky cheese. Ada rasa-rasa smoke berkeju. Okey, sedap juga walaupun unik rasanya. Okey, yang ini adalah Leko Cracky. Keropok leko yang dipotong nipis, goreng panas-panas. Makan macam tu pun dah sedap. Tapi saya nak try makan bersama dengan sos Korea spicy cheese. Sedap weh, sebab ada rasa pedas-pedas. Cuba korang rasai sendiri Leko Leko, keropok leko yang asli dan autentik.